Teruja menyaksikan aset-aset pertahanan yang ditonjolkan selain pertunjukan udara yang menggegarkan ruang udara Langkawi. 5.25 dibuka kepada pelaut awam mulai hari ini hingga esok. Untuk berkongsi kemeriahannya, kita bersama Syamimi Saripan. Baik, terima kasih. Hari ini hari ketiga penganjuran 5 dan sudah semestinya hari ini ramai pengunjung yang datang ke MIEC untuk menyaksikan persembahan udara memandangkan ia sudah bermula dibuka kepada orang ramai, dan saya nak bersama dengan antara pengunjung-pengunjung yang datang ke MIEC untuk menyaksikan persembahan udara. Kita bersama dengan salah seorang. Cik, nama apa? Emalia. Daripada mana? Daripada KL. KL. Daripada KL sampai datang ke Langkawi untuk menyaksikan 5. Kenapa? Kenapa? Sebab ni first time. So sebab nak tengok depan-depan lah. Nak bawa anak pun dah besar. Jadi apa yang mencuri tumpuan yang menarik untuk disaksikan pada 5 kali ini? Air show. Sebab tak pernah tengok depan-depan. Tu Yang paling best mana? tak kaji lagi. Sorry. Alright, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita nak tanya lagi. Ramai lagi yang berada di sini. Kalau anda nak tahu daripada depan tadi sampai ke tarmac MIEC sini memang begitu meriah sekali. Kita bersama dengan salah seorang lagi. Akak, nama apa? Susana. Sana Daripada Nilai Negeri Sembilan. Nilai Negeri Sembilan. Akak, daripada Nilai kenapa datang jauh untuk saksikan persembahan Airshow ni, Kak? Kenapa? Sebab dia susah nak tengok. Bukan every year. So ambil opportunity lah. Anak pun terpaksa ikut lah sama husband belanja kan. Jadi apa antara yang menarik perhatian akak? Pesawat mana yang favourite pada kelima? Yang solo tu lah. Yang Malaysia Airline, yang Malaysia punya QDM tu kan. Yang solo tu. Jadi berapa lama akak queue tadi? Berapa panjang tadi, Kak? Dalam kejap je lah. Tak adalah lama sangat. Aircon pun ada. Not bad. Alright, Kakak, terima kasih. Okey. Terima kasih Kak kerana sudi bersama dengan kami. Itu dia sedikit kemeriahan yang kami bawakan kepada anda sama dengan 5.25, dan ini adalah antara tumpuan utama bagi 5, iaitu persembahan segmen udara, dan ketika ini ramai yang sanggup datang daripada jauh untuk sama-sama menyaksikan dan memeriahkan bagi 5.25 di Langkawi. Sekian dulu perkembangan dari MIEC. Kita kembali bersama rakam jampai di studio. Silakan.